Top bohol mana? Top bohol. Top boy boleh. Top bohol boleh bro. Tak ajak makan kita bro. Ini pun sudah otomotif. Yes ah. Otomotif sini ada perempuan Kena ada. Kau siapa lagi yang ada perempuan selain bidang otomotif? Seramik, plastik, komposit, aerospace, semua ada lah. Semua boleh ada wanita. Tapi paling rare otomotif tu. Dulu zaman aku belajar nak satu pun susah. Sekarang ada berapa orang kalau untuk student otomotif yang perempuan? 6 orang. Oh ni di antara ni ah. Kita aku belajar dulu tak ada Patutnya kena ada tau. Bukannya apa sebab dulu aku belajar semua lelaki. Boring sikit. Serius ni 3 orang pandai pegang spanner. Okey, awak nak buat apa? Top bohol mana? Top bohol. Top bohol boleh bro. Tak ajak makan kita bro. Benar-benar dengan Cik Amar. Braking system pandai? Braking system? Boleh lah. Braking system pun pandai. Ni gearbox? Boleh. Gearbox boleh? Yang mana yang dah hantar anak-anak ke KTM Masjid Tanah ni, Tania. Sebab KTM Masjid Tanah ni dia tengah buka take untuk pembelajaran. Sekarang ni sampai bulan 7 nanti. Mana ibu ayah yang tak tahu nak hantar anak kat mana tu, hantarlah dekat KTM Masjid Tanah. Sebab ini adalah institusi kemahiran tinggi Mara Kill. So jangan risau kalau ada perempuan-perempuan macam ni dalam scene automotif, mudah nak dapat kerja. Tapi tak kisah aerospace ke plastik, komposit, semua pun senang dapat kerja, insya-Allah. Okey, yang penting marem.